Resipi campak-campak edisi Ramadan. Kek coklat pan 4 bahan. Jom kita buat. Okay, first kali kita perlu sapukan pan kita dengan butter. Lepas tu kita masukkan setengah cawan susu segar ataupun susu cair. And then kita masukkan 1 cawan Nutella ataupun chocolate spread. Brand lain pun boleh lah. Senang kira kita letak dalam 3 sudu besar macam tu. Lepas tu kita kacaukan dia dengan gunakan pemukul ni. Make sure jangan guna yang besi lah, habis rosak pan kita nanti. Lepas tu kita masukkan pula 2 biji telur. Kita kacaukan dia lagi sampai betul-betul hancur. Ni api jangan buka lagi. And then kita masukkan 1 cawan tepung naik sendiri ataupun self raising flour. And then kita kacau-kacaukan dia. Bila dah betul-betul tekstur dia semua dah sebati, baru kita tutupkan pan ni dan bukakan api. Api pun jangan besar sangat. Lepas tu bila dah macam ni, maksudnya dah siap lah. Bolehlah kita hidangkan dengan aiskrim dan drizzle coklat. Resipi mudah macam ni korang wajib cuba tau.